Kahwin dengan loan atau kahwin dengan emas. Ramai anak muda bila nak kahwin terus buat personal loan berpuluh ribu. Majlis sehari, tapi hutang bertahun. Lepas kahwin, hutang ikut pindah masuk rumah. Setiap bulan bayar ansuran sampai boleh stres dan bergaduh sebab duit. Tapi kalau anda mula simpan emas dari awal, situasi boleh jadi berbeza. Contohnya, rancang kahwin dalam 3 tahun dengan bajet 20 ribu. Anda boleh mula simpan emas sikit-sikit dari sekarang. Guna anggaran harga emas RM500 per gram. 20 ribu bahagi 500 sama dengan 40 gram emas. 40 gram emas bahagi 36 bulan sama dengan 1.1 gram sebulan. 1.1 gram darab dengan RM500, anda akan dapat RM550 sebulan. Kalau simpan konsisten 1.1 gram sebulan, anda bukan saja bebas hutang bila kahwin, tapi simpanan anda juga mungkin bernilai lebih sebab harga emas naik sekitar 10% setahun. Majlis tetap boleh jadi meriah tanpa ada beban hutang. Kahwin ni untuk bina masa depan, bukan bina hutang, betul tak? Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila isi beg biru di bawah dan saya akan bantu sebaiknya.